Okey, memandangkan border baru dekat Bukit Kayu Hitam dah buka. So hari ni kita nak try pergi terjah tempat tu. Kita nak tengok macam mana dia punya laluan dia kan. Memandangkan hari ni pun cuti, so tak buat apa. Tapi sebenarnya tak ada planning apa-apa pun. Bila sampai tu je semata-mata nak tengok border je kat situ kan. Nak tengok dia punya laluan dia macam mana. So dalam perjalanan ni lebih kurang 2 jam lah daripada Kulim ke Bukit Kayu Hitam. So lagi aku punya plan, kita akan singgah Chanlun untuk ambil duit. Lepas tu dan beli insurans sekali dekat situ. Dan kemudian kita akan luncur ke border Bukit Kayu Hitam. Let's go. Okay, let's go. Jump! Okey, kita dah sampai ke Plaza Tol Kubang Semang dan seterusnya kita akan meneruskan perjalanan ke Bulatan Suruhanjaya. Kali Roblox tak ada. Okey, kita dah sampai dekat roundabout Suruhanjaya. Asal apa aku punya time ni jadi 2 jam setengah dekat Waze? Kau ada accident sana? Oh, bawah sempit dah pula pakai sini lah. Kalau ke utara, okey. Clear lah, kereta tak apa banyak. Oh, steady pakcik ni, nak jalan jauh ni. Penuh beg dia bawa weh. Oh, geng smack. Geng skuter. Hoda. Okey gang, kita akan rehat sekejap. Rehat salah dekat Areda Gurun. Kita pun dah ride lebih kurang sejam kot tadi daripada Kulim. So, kita singgah sini, minum air dulu, 5 minit kita cabut. First kali aku ingat asal nak isi angin lah. Angin ni kat mana lah? Angin situ. Siap Bidaya. So kita continue. Aku rasa aku silap pin Waze lah. Kenapa dia kata lagi 4 jam? Padahal sekejap lagi kita dah nak masuk Jitra dah. Oh, alamak. Dia tutup satu lorong lah. Oh, lampu hijau cantik lah. So kita akan singgah kat dekat Maybank. Kita akan cut duit dulu. Cantik lah traffic light hijau. Sampai Maybank. Masuk selama pakai helmet lah. Dah settle cucuk duit. Kita akan pergi singgah ANF Insurance. Kita nak buat insurans ke Thailand lah. Banyak stopping point.
di ANF. ANF. Okey, sini. ANF Insurance. Okey, kita dah siap buat insurans kita dekat ANF. Tapi lama agak tengah kedai. Tak ada orang pun 15 minit lebih. Belum. Kita perjalanan ke border Bukit Kayu Hitam lah. So lebih kurang tadi tengok Waze dia kata dalam 10 minit macam tu lah. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panas. Pun dah menghampiri border Bukit Kayu Hitam. So last traffic light sebelum masuk sana. Alamak, lampu merah lah pula. Allahu Akbar. Lama tak main. Ada JPJ lah bang. Motosikal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Abang tu slumber apa tu? Allahu Akbar. Dia tutup lah bang. Oh. Oh, wangi betul buat toilet dah. Oh, tak ada orang langsung. Mana kaunter? Okay, ke depan. Weh, tak ada orang lah hari ni. So mungkin ramai yang pergi ke SBK Fighter kot. Okay, kita nak test jalan baru ni. Mana yang baru? Oh, ada juga jalan kaki. Apa pula map aku kata turn right Oh, dulu pergi kot tu. Mana aku nak masuk ke kiri ni Masuk kiri lah bang. Kita follow je motor berada depan ni. Oh, dia ke kiri. Alright. Before this tak ada. Alhamdulillah clear. Oh, ni dia kata kalau belah kiri ni pergi Danok ni. Kita try jalan baru lah. Barang try jalan lama. Tapi aku tak tukar duit lagi. Oh shit. Boleh wrong way ke Oh damn. Oh damn. Duit tak tukar lagi lah. Macam
Macam mana ni? Kita layan. Duit tak tukar, SIM card tak ada. Layan je lah. Oh ni Sadao Custom Border, private vehicle, motorcycle. Okay, masuk kot ni. Ui, masuk terus bawah ni lah. Nak adventure sangat kan, nak test border baru. Ambil kau. Aku rasa boleh U-turn kot depan ni. Macam mana nak buat Oh, boleh U-turn. Boleh U-turn. Kalau macam tu kena cop di sana lah. Tapi aku nak try cop baru. Tak apalah, kita pergi sana dulu. Kita U-turn. Tu geng mana? Kalau masuk kot ni. Okay lah, apalah, kita pergi tukar duit dulu lah. Balik lagi baru kita balik kot ni. Ni kita try pergi kot order lama. Belum dia tukar duit lah. Apa dia aku tak tukar duit kau kat Danur kau. Ataupun kami ada tempat tukar duit. Aduh. Aduh, ya Allah. Boleh pergi ke kanan. Tapi tukar duit sana. Tak boleh pergi kanan lah. Ya, Cik. Dok, saya nak picok di sana. Saya nak picok di sana, tapi duit saya tak tukar ni. Sana ada tempat tukar duit lah. Saya tak pasti berapa masuk Danau. Tu saya nak masuk Danau. Betul nak main U-turn tengok situ. U-turn depan ni masuk kiri tu bos. Okey. Boleh bah. Oh, nasib baik ya. Aku risau lah. Kalau masuk ke Danau, motor nak cok di mana? Tanya depan lah. Aku tanya sini. Tengok ramai geng-geng motor pun pergi sini lah. Mungkin di sini. Tu ada. Alright guys, kita dah settle cop pasport dengan declare custom. So next destination kita nak pergi tukar duit. So dia punya urusan kaunter tu okey lah. Compare yang dulu kan, kalau kita nak declare custom kita nak kena ambil nombor. So lah tak payah lah. Dan orang pun tak apa ramai aku ni. Alright, ni kaunter 8 dulu. Kalau kita bagi custom form return kat sini. Lepas tu Kedah tu terperangkap kat sana. So border ni dah completely close lah. Dah fully ditutup. So now kita nak tukar duit dulu, okay? Alright, sampai mana tempat aku tukar duit? Okay, sini. Sikit lah. Okay.
sedap bu tadi. Ramai ke kau? Macam mana beri tu ni? Alright. So kita dah pun tukar duit. Tadi dia punya exchange rate dalam 8.1 macam tu lah. So aku tukar 2000 baht. Duit Malaysia kita RM250 lah. Oh, pekan danok lah, mau tak mai. Mana bang risau. Kita duk balik tengok kiri kanan. Lama tak mai kat danok. Mana dia lorong masjid. Okay. Ui, Pak Long ui. Ni lorong 13. Siapa yang tahu-tahu lah, embed ni dekat sini. Ada apa belakang tu? Yes, welcome to Thailand. Aku rasa macam nak singgah minum dulu lah. Singgah minum dulu dekat Amazon. Rehat-rehat sat. Lepas tu pergi toilet dia. Lepas tu baru kita gerak makan dekat Sadao lagi bakar. Pasal pagi ni weh. Sambil-sambil tu kita check bateri DJI dengan banyak mana lagi. Alright, kita pun dah sampai dekat Amazon Cafe. Alright, so standard kita clear sini. So kita nak parking buat pala ke? Buat pala ke tak payah buat pala? Di sini sini sedar sikit. Alright. Allah, tapi kalau aku parking kat sini tak nampak. Nampak. Alright, alhamdulillah. Dalam ni dia punya benda penting tak ada. Kita dah siap minum. So next destination kita nak pergi ke Abang Bakar. Lagi bakar Sadao. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Slowly. Okay. Alhamdulillah. So sekarang ni kita ubah setting mikrofon. Tadi sebelum ni kita tala ke bawah. So sekarang ni kita cuba tala ke atas lah. Kita nak tengok. Dan kita tukar balik dia punya noise cancellation tu ke low. Dan kita nak tengok dia punya audio macam mana. Sebab tadi audio aku rasa okey. Cuma masalahnya dia punya bunyi exhaust motor langsung tak dengar lah. So kita dah pun minum kopi. So lah ni on the way ke daging bakar Sadao. So lebih kurang dalam 10 minit lah. Alright, let's go. So selalu dalam Thailand ni aku akan bawa, orang kata apa, berhemah sikit lah. But negara orang kan, aku pun tak berani lah. So banyak yang kes-kes orang accident kan. Sebab mereka dekat sini kadang-kadang yang motor lah, especially motor, dia akan keluar daripada kiri ataupun daripada kanan ni. Mereka keluar selamba lah. Tengok tu. Especially tempat-tempat yang nak U-turn macam ni kan. Tiba-tiba dia keluar. Bawa motor dekat negara orang ni memang kena sentiasa alert lah. Bukan kat negara orang lah. Negara kita sendiri pun kena alert lah. Bila bawa motor ke, bawa apa-apa jenis kenderaan memang kena alert lah. Tapi bila buy dekat negara orang, especially solo ride, seorang-seorang macam ni kan, memang kena betul-betul extra careful lah.
Mata kena sentiasa alert dan fokus. So actually jalan ni dia straight je. Kalau kita nak pergi Hanyai pun dia straight terus je. Kita akan sampai ke Hanyai lah. Route 4 ataupun ASEAN Highway 2. Yang daripada border baru tu aku tak tahulah dia akan keluar ke mana. Kenapa tiba-tiba banyak kereta ni? Alright, slow down. Takut. Ataupun mungkin keluar dekat sini kot lah rasanya lah. Kan? Oh, hati-hati. Tengok juga. So mungkin kat situ kot. Kan? So sekejap lagi kita try balik ikut situ. Tapi kalau balik kot tu dah tak boleh shopping dah. Wah, kita pun tak bawa bekas yang besar ni. Asalnya jalan ni lepas baru turap kot. Kalau dulu aku main dia tak ada lah ngata apa nampak baru macam ni kan. So maybe jalan baru. Bau yang kurang menyenangkan. So sekarang jam 1.52. So kalau dekat Thailand baru 12.52. Beza sejam dengan kita. Okay, kita nak sampai dekat Simpang 3 ni. So dekat simpang ni kalau belah kiri boleh pergi Padang Besar lah. Dan kita akan pergi straight lagi lah. Sebab kita nak pergi ke dalam Pekan Sadau, makan daging bakar. So dah banyak-banyak tempat yang aku prefer pergi kat sini lah. Klinik. Oh, simpang depan tu pun boleh juga nak pergi Padang Besar. Route 4054. Kita masuk ke ni lah. Dalam belakang. Oh, polis jam. Bank of Agriculture. Dia durian dia. Oh, astagfirullahaladzim sang. Itu ni nak belok kiri ke nak parking kiri? What do you think? Ya, dia nak parking kiri. Meklong. Kadang-kadang kedai ni dia tak buka tau tak. So hari ni kita tengok adakah kita bernasib baik. Kalau tak buka juga kita terpaksa patah balik ke Danok lah. Nampak gaya macam buka. Alright, buka guys. Okay, kita dah settle makan dekat daging bakar Sadau. So, kita on the way nak balik ke Kulim. Tapi sebelum tu kita akan singgah di 7E dulu. Sebab kita nak beli apa? Belilah jajan-jajan 7E sebelum kita balik ke Kulim. Memandangkan tank bag pun tak berapa penuh. So kita singgah sat lah. 7E sepatutnya duduk di sebelah kiri saya. Yes, 7E dan Amazon Cafe. Okay, settle shopping 7E. So kita on the way balik. Kita nak test guna border yang baru. Sebab tadi masa kita masuk apa nama dia punya border tu kan,
kita lupa tukar duit. So kita terpaksa masuk ikut Danok. So kita nak try balik ikut border Sadau. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia entrance tu Sadau Custom House tau. Okay, katanya ni kot 200 meters Sadau Custom House. Ni ke? Ni kot no? Ni kot. Buat malah. Dia tu Route 4369. So tadi sebab kita tak boleh lalu kat sini sebab kita tak sempat tukar duit. Kita pergi tukar duit dekat Pekan Danok. So on the way balik, kita balik ikut Sadau Custom House. Jalan yang baru lah. So kita tengok macam mana dia punya pemandangan dia. Memang lengang lah jalan ni. So ni untuk yang nak U-turn lah. Weh, memang 2 lane lah. Dia lalu kot dalam kebun getah ni. Tak ada siapa weh. Kosong. Mungkin lah sekejap lagi dekat border pun kita estimate tak ada kenderaan sangat lah. Geng-geng motor pun nampak macam tak lalu balik ni. Jalan memang lengang. Memang clear. Dan kita pun bawa santai-santai nak balik Kulim, Kedai tak kalut. Dia ni. Oh, roundabout. Jaga tungkok kau ni. Apa tak dapat? Dah seorang-seorang. Jalan memang clear, gang. Jalan very clear. So jalan ni dia cuma yang special dia bypass Pekan Danok lah. Kan siapa yang tak mau kan Pekan Danok tu dia agak kalut sikit lah. Kalau sebelum ni memang betul-betul kalut lah. So that's why dia buat bypass macam ni. So tak lalu Pekan Danok, memang clear sikit lah. Weh, ada cafe macam best lah sana. Yes, dah dekat dah dengan mereka punya immigration. Lama dia si ada pondok lah bawah tu. Memandangkan first time kita lalu kat sini, so buat relax sikit. Supervisor private vehicle, motor ambil sebelah kiri. Alright. Ayo. So private vehicle, truck, so straight untuk strike. Okay, kita ikut van ni lah. Besar lah dia punya kompleks ya. Custom residence, cafeteria, custom office. Ni pejabat dia pun no. Takkan ada cok di sini. Bangunan dia nampak macam lama dah. Mungkin lama dah dia buat dah. Ya, daripada sana nampak. Yang geng kereta Malaysia pun daripada sana. Betul lah, memang besar lah dia punya kompleks dia. Oi, memang clear lah ni, tak ada orang oh. Unbelievable. So, let's look for the sign. Ke mana ni? Dia sometimes agak mengelirukan lah. Okay, kita tengok untuk laluan motosikal. Motor that way. Alright. So dia even ada laluan motor yang khas tau. Immigration. Alright. So laluan ke immigration. Alright.
Thank you. So next kita return custom form. Form custom. Oh, depan tu. Ya Allah, aku bersungguhan nak bagi tahu ni. Dia sama juga guys. Dia return ke kaunter 8. Sama macam dekat Danok. Okay. Okay, thank you. Alright, alhamdulillah selesai. Nak ambil gambar dulu dah tau. Ambil lah dah main dah kan. Kan selalu. Alright. Dah pukul 3 dah weh. Waktu Malaysia dah pukul 3 dah. So kita target sampai ke Kulin lebih kurang dalam pukul 5, 5.30 macam tu lah. Dan on the way nak balik ni, so kita akan straight je dan mungkin kita akan singgah di Arena Gurun lah, menghala ke selatan. Yeay, dah menghampiri Malaysia. Uish, nampak mendung guys. Nampak mendung ni, ya Allah. Harap okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ganti pemeriksaan polis. Okey, kita jalan pelan-pelan. Okay, dah lepas immigration. So next custom. Hangat lah, tak ada tempat nak rehat sehari. Tahu gelap ni topang lagi. Dalam Malaysia nak menghala ke selatan ni ke mendung lah dah. Nak berhenti tepi ni ke macam mana? Panas kalau berhenti tepi ni. Tapi kita mesti nak kena pakai glove kan. Boleh lah.